Wait. Tahukah anda, KLIA kini dinobatkan sebagai lapangan terbang paling terkoneksi di Asia Pasifik. Malah tempat keempat dunia. Dari premium airlines hingga ke low cost carriers, Malaysia kini berdiri sebaris dengan Heathrow, Incheon, Haneda dan Istanbul. Kuala Lumpur International Airport ataupun KLIA ini merupakan satu mercu kebanggaan orang Malaysia kan? So hari ini saya nak kongsikan fakta-fakta yang menarik tentang KLIA ini. Luar biasa! KLIA bukti Malaysia bukan biasa-biasa. Bayangkan anda menjejakkan kaki di sebuah lapangan terbang yang bukan sekadar tempat transit, tetapi sebuah pengalaman yang menggetarkan jiwa. Inilah KLIA, pintu masuk ke Malaysia yang memukau dunia dengan keindahan, kecekapan dan sentuhan teknologi bertaraf global. Dari saat pertama melangkah masuk, suasana tenang bercampur moden menyambut setiap pengunjung. Rekan seni bina yang menggabungkan alam semula, jadi dengan kemajuan futuristik menjadikan KLIA bukan sekadar lapangan. Terbang ia adalah simbol kebanggaan negara. Di sinilah berjuta kisah bermula. Perpisahan yang mengharukan, pertemuan yang penuh harapan, dan impian yang terbang tinggi merentasi benua. Tapi persoalannya, bagaimana sebuah lapangan terbang di Asia Tenggara ini mampu berdiri sebaris dengan yang terbaik di dunia? Apa rahsia di sebalik kejayaannya? Dan mengapa ramai pelancong terkejut sebaik sahaja menjejakkan kaki ke sini? Selamat datang ke channel Warna Malaysia, merangkai cerita, mewarnai Malaysia. Setiap warna satu kisah. Dan hari ini, kita akan bongkar warna luar biasa di sebalik KLIA. Tahukah anda, KLIA kini dinobatkan sebagai lapangan terbang paling terkoneksi di Asia Pasifik. Malah tempat keempat dunia. Dari premium airlines hingga ke low cost carriers, Malaysia kini berdiri sebaris dengan Heathrow, Incheon, Haneda dan Istanbul. Pertama sekali, pencapaian global KLIA memang luar biasa. Dalam tempoh 10 tahun, konektiviti meningkat 22%. Bukti konsistensi dan strategi jangka panjang. Malah pada Ogos 2025, KLIA catat rekod 41 juta penumpang, naik 9% berbanding tahun sebelumnya. Tahun ini saja, 6 syarikat penerbangan baru dan 11 laluan antarabangsa ditambah, menjadikan Malaysia semakin relevan dalam peta penerbangan dunia. Sumbangan AirAsia juga tak boleh dipandang ringan. Dengan 36% operasi KLIA, ia menjadikan KLIA sebagai pusat low cost carrier paling sibuk di dunia. Asia Pasifik pula mendominasi 16 daripada 25 hub penerbangan murah global. Dan KLIA berada di puncak. Model ini beri peluang rakyat dan pelancong menikmati tiket yang lebih murah tapi masih bertaraf dunia. KLIA kini jadi contoh seimbang antara premium hub dan low cost hub. Sesuatu yang jarang berlaku di rantau lain. Dari sudut masa depan, KLIA bukan saja terminal penerbangan, ia adalah showcase utama menjelang Visit Malaysia tahun 2026. Peningkatan konektiviti bukan saja tarik pelabur juta-juta pelancong asing. KLIA mahu berdiri bukan sekadar hub serantau, tetapi hub global setanding Changi, Incheon dan Haneda. Lebih daripada itu, KLIA kini lambang kekuatan Asia Pasifik sebagai kuasa besar penerbangan global. Ia pintu masuk Malaysia kepada 600 juta penduduk ASEAN. Dan dalam masa yang sama menyokong strategi negara sebagai pusat logistik serta perdagangan antarabangsa. Sumbangan kepada rakyat juga nyata. Setiap tahun, KLIA bawa masuk berjuta pelancong. Menyumbang kepada sektor F&B, hotel, runcit, malah peluang pekerjaan kepada puluhan ribu rakyat. Dari segi imej, ia juga tingkatkan keyakinan pelabur asing. KLIA bukan sekadar terminal, ia adalah ikon hospitality Malaysia dan simbol kebanggaan negara. KLIA buktikan Malaysia mampu bersaing dengan kuasa besar dunia. Walaupun kita ni negara kecil, ia adalah pintu masuk, simbol, identiti dan pemacu ekonomi negara. Saya Aizudin Samni, Ideas That Move. Kuala Lumpur International Airport ataupun KLIA ini merupakan satu mercu kebanggaan orang Malaysia kan? So hari ini saya nak kongsikan fakta-fakta yang menarik tentang KLIA ini. Yang pertama, KLIA ini terletak di daerah Sepang dan juga merupakan airport utama dan juga terbesar di Malaysia ni. Yang kedua, KLIA ini terletak kira-kira 50 km daripada pusat bandar Kuala Lumpur. So, kalau korang nak jalan-jalan dekat area KL tu ke apa, boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, KLIA ini adalah salah satu hub yang terpenting di Asia Tenggara. Yang keempat, kalau korang nak tahu, kos pembelanjaan untuk bina KLIA ini adalah sebanyak 3.5 bilion USD. Yang kelima, KLIA ini dibuka dengan secara rasmi adalah pada
pada tahun 1998. Yang keenam, KLIA boleh menampung sebanyak 35 juta penumpang setahun sehingga 1.2 juta tan metrik kargo. Yang ketujuh, KLIA menduduki tempat ke-13 di dunia dari segi bilangan penumpang asing dan tempat ke-30 dari segi pengendalian kargo. Yang ke-8 pula, KLIA mempunyai satu terminal penerbangan tambang rendah KLIA 2 ataupun LCCT bagi menampung penumpang-penumpang yang menaiki AirAsia dan juga penerbangan tambang murah yang lain ada. Yang terakhir sekali, selepas pembinaan KLIA 2, kesemua penerbangan tambang rendah beroperasi di KLIA 2 je, bukan lagi di KLIA. Okay guys, cuba teka Ika kat mana hari ni. Hari ni Ika ada dekat KLIA. So, hari ni Ika nak share sikit dengan korang fakta menarik lapangan terbang KLIA kita ni. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun orang putih panggil Kuala Lumpur International Airport juga dikenali sebagai KLIA. Pada awalnya, KLIA ni ramai je orang tak setuju dan ramai kontroversi pembinaan ni. Tapi sekarang dia jadi satu tanda kebanggaan rakyat Malaysia. KLIA terletak di daerah Sepang dan merupakan lapangan terbang utama dan paling besar di Malaysia. KLIA terletak kira-kira 50 km dari pusat bandar Kuala Lumpur. KLIA adalah salah satu hub penerbangan yang terpenting di rantau Asia Tenggara. Selain lapangan terbang Suvarnabhumi di Bangkok, lapangan terbang antarabangsa Hong Kong dan lapangan terbang Changi, Singapura. Kos pembinaan KLIA adalah sebanyak 3.5 bilion US dollar. KLIA telah dibuka secara rasmi pada 27 Jun 1998. Lapangan terbang kebanggaan rakyat Malaysia ini boleh menampung sebanyak 35 juta penumpang setahun dan sehingga 1.2 juta tan metrik kargo. Terdapat hotel di dalam kompleks KLIA yang memudahkan penumpang yang memiliki jadual penerbangan yang sangat berdekatan. Okay guys, itu saja sharing Ika untuk hari ini. Mesti korang tertanya kan Ika lagi mana? Ika tak pergi mana-mana pun. Saja je gimmick su tadi. Singgah di sini kejap. Okeylah, itu saja fakta menarik tentang KLIA ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and komen. Saya Ika. Bye-bye. Ini bukan Changi Airport tapi ini adalah KLIA 1. Tak sangka dekat KLIA 1 ada KLIA Jungle Walk. Masuk percuba je 8 pagi hingga 6 petang. Sebelum korang nak berangkat pergi flight, korang boleh lah ambil gambar dekat sini dengan udara-udara yang nyaman. Memang best. Korang selalu terbang dari KLIA? Tapi cuma sekadar tunggu flight je? Jom Kaki Travel kongsi apa yang korang boleh explore dekat KLIA ni. KLIA pun ada port healing, siap ada waterfall lagi. Buka setiap hari dari 7 pagi sehingga 7 petang, terletak di terminal satelit, so hanya boleh diakses untuk international passenger sahaja. Yang ni mesti korang suka. Lebih kurang 25 buah surau di KLIA dah di-upgrade berwajah baru. Salah satunya surau dekat Anjung Tijau di bahagian pelepasan tingkat 5. Lebih luas, kemas dan selesa. KLIA pun ada sediakan ruang untuk solat Jumaat. Terletak di rooftop parking Blok B. Sangat luas dan cukup kapasiti. Antara inisiatif baru yang sangat berguna adalah KLIA Trolley Crew. Beza dengan porter ya, kru troli baju biru ni hanya perlu angkatkan beg ke atas troli secara percuma. Self-check-in dengan biometric facial recognition pula inisiatif yang paling memudahkan dan jimat masa. Lepas register, semua proses dari check-in, drop bag sampailah ke boarding gate cuma perlu scan muka je. Korang, KLIA Terminal 1 dah ada stesen pengecasan dan kerja bersama. Ada di bangunan terminal utama, Wings G dan juga H. Pernah tak korang nampak staf baju biru yang berselimpang macam ni? Selamat datang. May I assist you? Are you khidmah? 可以这样帮助你。 Ni semua staf multilinguage selain bahasa Melayu dan English. Fungsi rama-rama di KLIA ini adalah khas untuk orang kurang upaya tersembunyi seperti autism. Diorang akan bagi butterfly kit dan lanyard untuk dapatkan akses ke priority lane dan juga calm room untuk diorang enjoy. Nak makan sambil tengok view kapal terbang di KLIA, restoran Serai dan Hard Rock antara yang korang boleh cuba. Dekat KLIA ni korang dah banyak sangat kemudahan baru dan upgrade yang positif. Cuma ramai je yang tak tahu. Setag geng travel korang untuk sama-sama explore lepas ni. Plaza Premium Lounge. I don't come to the lounge for luxury. Aku datang sebab nak tenang. A quiet space sebelum kerja bermula. Tengoklah ni makanan-makanan dia. Nampak sedap semua ni. Aku ambil ni je and air orange juice. For me, this lounge is a pause before a long work trip. No rush, no noise. Just space to think. Not about how fancy it looks, tapi tentang rasa selesa.
Akhirnya kita sedar bahawa KLIA bukan sekadar sebuah lapangan terbang. Ia adalah cerminan siapa kita sebagai rakyat Malaysia, mesra, maju dan penuh dengan identiti yang unik. Setiap sudutnya membawa mesej bahawa Malaysia mampu berdiri gah di pentas dunia tanpa perlu meniru sesiapa. Dari kecekapan operasinya, kemudahan bertaraf antara bangsa, hingga pengalaman yang menyentuh emosi setiap pengunjung, semuanya membuktikan bahawa KLIA adalah lebih daripada sekadar tempat berlepas dan mendarat. Itu adalah Badan Pertahanan Malaysia dan seringkali kenangan terakhir yang sukar dilupakan. Namun persoalan sebenar kini kembali kepada kita. Adakah kita sendiri benar-benar menghargai kehebatan yang kita miliki ini? Atau kita hanya sedar nilainya apabila dunia mula memuji? Di Warna Malaysia, kami percaya setiap tempat ada ceritanya. Setiap sudut ada warnanya. Dan KLIA adalah salah satu warna paling terang yang mewarnai kisah negara kita. Kalau anda rasa bangga dengan Malaysia, tulis di ruangan komen, Malaysia luar biasa, dan kongsikan pengalaman anda di KLIA. Apa yang paling buat anda terkesan? Jangan lupa like, subscribe dan share, kerana di sini, kita bukan sekadar bercerita, kita menghidupkan warna Malaysia. Warna